Saya kita beres ke? Beres Pascal dah. Okey, ya, hari ni aku nak kecek sikit pasal buat apa gak sungguh sangat buat konten ni. Tak ada kerja lain ke nak buat konten? Penting sangat ke konten ni? Kerja buat lain ke banyak. Buat apa nak buat konten? Jadi hari ni nak cerita pasal apa konten ni salah satu alternatif untuk kita ubah hidup kita atau kita buat level hidup kita lebih tinggi mungkin, insyaAllah. Kalau kita guna ke arah kebaikan, pasti baiklah kita dapat kan. Nak cerita konten ni sebenarnya dia ibarat macam ni. Mu nak ajak orang kumpul ramai-ramai di tempatmu, maknanya berkumpul di halamanmu. Jadi dengan kita buat konten ni, orang akan kumpul lah ramai-ramai situ, followers akan kumpul kan. Mana kata kalau mu boleh kumpul 100,000 orang, makna 100,000 lah akan sampai maklumat pada dia bila mu posting buat apa-apa konten. Apabila dia start subscribe, tekan butang subscribe ataupun follow kan. Jadi katakanlah mu boleh kumpul 1,000,000 orang, maka 1,000,000 orang lah akan sampai maklumat apa yang mu nak sampaikan. Itu konsep kenapa kena buat konten ni. Dan apa benefit daripada semua tu? Dia ibarat macam networking. Networking lah. Buat apa kata networking? Networking ni, kita punya jaringan tu luas. Tahu? Contohnya, contoh bila mu ada ramai customer, let's say kata mu ada 1,000,000 customer yang akan tengok mu punya iklan. Dah, 1,000,000 customer, kita tak letaklah 1,000,000 orang akan tengok. Paling minimum, paling kurang pun 10% pun dah cukup daripada 1,000,000. Jadi kalau 10% daripada 1,000,000, kita akan dapat 100,000, betul tak? Let's say kata mu jual lah pen yang berharga RM2. Pen yang berharga RM2, modal dia RM1 dan untung kita RM1. Dan bayangkan 10% saja daripada 1,000,000 tu yang membeli produk kita, berapa income kita dapat? Nampak tak? Itu gunanya networking. Networking yang mana kita kumpulkan kita punya followers ataupun peminat kita berkumpul dalam satu halaman, iaitu halaman kita buat, and then kita berkarya lah. Jadi mereka terima maklumat daripada konten-konten kita. Nah, itu benefitnya networking. Hasil daripada bermula daripada konten, betul tak? Okey. Selain pada kata kita buat jualan lah, kita kata kita buat jual apa-apa, selain pada tu mungkin, dan yang pastinya mana-mana platform bila dia nampak kita layak untuk menerima dia panggil apa bayaran, dia akan sangkut iklan lah. Tak kisahlah mana-mana platform, sama ada Muka Buku, TalkTip, TubeYou. Once kita dah layak achieve kelayakan yang dia tetapkan, kita akan dapat bayaran iklan. Ini cerita kenalan yang aku kenal dulu. Ini cerita beberapa tahun lepas lah, dalam 2016, 2017, 18, aku tak ingat dah. Aku diberi peluang untuk tengok satu hamba Allah ni, masalah akaun dia problem, akaun Muka Buku dia problem. Jadi dia mengadu pada aku, dia kata boleh tak tolong setting apa-apa dalam dia punya akaun, sebab dia stuck, bayaran untuk dia terima tu tersekat. Jadi aku tak tahu, sebab aku pun baru kenal dia dan dia pun minta tolong aku. Jadi aku pergi dan tengok dia punya akaun. Waktu tu dia ada followers dalam followers dia dalam 500,000, 500k followers. Dan
yang mengejutkan aku, dan benda ni mengejutkan aku, dan dia pun bagi satu motivasi pada aku, inspiration pada aku. Waktu tu platform muka buku telah buat bayaran pada dia hampir 500,000. Sebab apa dia dapat 500,000? Dengan melalui konten sahaja. Dan aku tanya dia ada buat kerja apa. Dia katalah dia ada buat bisnes sikit lah. Bisnes pun bisnes biasa-biasa lah, jual-jual kecil-kecilan gitu. Baik, mu jual kecil-kecilan, tapi mu telah hasilkan income hampir 500,000 dengan melalui konten sahaja. Dan followers dia 500k tak silap aku. Go. Kerja gapo mu kerja 2-3 tahun konsisten, mu dibayar ratus ribu. Ada ke sini? Setahu aku, kalau kita kerja biasa pun makan gaji tak cerita lah dah. Makan gaji mu kerja 20 tahun, 30 tahun, belum tentu dapat 400,000, 500,000, belum tentu dapat lagi. Melainkan mu ni grade tinggi, boleh jadi boleh dapat lah. Tapi kalau grade rendah macam standard kita, boleh kau cecah 30 tahun kerja, boleh kau cecah 400,000, 500,000? No. Tapi ajaibnya dengan konten ni, mu boleh achieve semua tu. Dahsyat tak? Dahsyat. Ini hal ni, perkara ni yang aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Inilah yang memberi satu motivasi pada aku. Aku kalau dia pun boleh buat dengan benda macam ni, takkan aku tak boleh buat. Dia tak perlu SPM benda ni, dia tak perlu diploma, dia tak perlu PhD. Dia perlu konsisten, fall in love. Buat. Itu nak ayat betapa pentingnya konsisten konten yang kita buat. Tak kisahlah sama ada kita sampaikan benda kebaikan walaupun sikit pun, keep sharing. Jadi jangan pelik lah kalau influencer ataupun YouTube yang telah berjaya boleh pakai Lamborghini, McLaren, Mercedes. Itulah bayaran hasil daripada konten-konten yang dia tak pernah penat, lelah, jemu buat. Hasilnya telah dia kecapi, dia enjoy lah. Itu nak ya. Konten ni bukan sembarang konten. Buatlah. Jadi aku sendiri pun tak pernah achieve benda tu. Doakanlah semoga aku dan korang-korang yang berkonten sampai tahap tu, insya-Allah. Macam biasa, keep it up, don't give up. Konten mestilah yang berguna untuk orang ataupun informasi yang baik. Barulah benda tu kita terima kebaikan, dia pun terima kebaikan. Betul tak? Keep it up, don't give up guys.